Dulu aku tak faham, tak kira macam mana gigih pun aku kerja, rezeki aku takat tu je. Aku kerah tulang pak kerak ni, tak cukup tidur, sakit badan sebab nak ubah hidup, nak jadi orang senang. Aku 31 sekarang dan aku ambil masa 31 tahun untuk sedar benda ni. And kau mungkin tak perlu tunggu selama tu. Aku ingat kalau aku kerja lebih lama, rezeki aku akan lebih besar. Aku ingat kalau aku sanggup penat lebih daripada orang lain, hidup aku akan berubah lebih cepat. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku sedar, dunia bukan bagi ganjaran kepada yang paling penat. Dunia bagi ganjaran kepada orang yang paling bernilai. Sebab kalau kerja kuat semata-mata adalah jawapan dia, buruh binaan, penghantar barang dan ramai lagi orang yang bekerja siang malam dah lama jadi jutawan. Tapi realitinya tak macam tu. Apa yang membezakan seseorang bukan berapa kuat dia bekerja, tapi apa kemahiran yang dia ada, apa masalah yang dia boleh selesaikan, apa nilai yang dia boleh bawa kepada orang lain. Sebab bila value kau meningkat, peluang meningkat. Bila value kau meningkat, pendapatan kau meningkat. Dan bila value kau meningkat, kau tak lagi dibayar untuk masa kau dibayar untuk nilai yang kau bawa. Apa yang aku sedar selepas 31 tahun, tingkatkan value diri. Sebab dunia tak bayar kau ikut berapa kuat kau bekerja. Dunia bayar kau ikut nilai yang kau bawa. And I'll see you guys tomorrow.